Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada anda semua yang telah menonton video ini, yang berjaya menonton video ini. Jadi saya wakil daripada syarikat Dunia As-Sunnah. Kami ingin membuka peluang anda semua yang berada di luar sana, kepada kita semua, untuk bersama-sama menjadi rakan niaga kepada syarikat Dunia As-Sunnah. Jadi bercerita tentang rakan niaga syarikat Dunia As-Sunnah, kita memerlukan komitmen sebanyak RM500 untuk diberi kepada syarikat, dan syarikat akan membekalkan satu karton kotak susu yang mengandungi 12 kotak susu kambing As-Sunnah. Melalui produk yang baru dilancarkan ini, iaitu produk coklat dan kurma Arab, sekiranya kita mempunyai bajet yang lebih, kita boleh buat komitmen sebanyak RM1,000 dan kita akan dapat 2 kotak karton susu kambing As-Sunnah. Dan Rara melalui syarikat Dunia As-Sunnah bermurah hati untuk memberikan satu lagi karton kotak susu As-Sunnah pelbagai perisa. Jadi kita akan dapat 3 karton kotak susu As-Sunnah melalui komitmen RM1,000 tadi. Jadi peluang ni hanya untuk 40 orang yang terawal saja. Jadi terhad. Siapa yang cepat, dia yang dapat. Jadi lekas sertai kami. Jadi bercerita tentang produk terbaru ni, iaitu coklat dan kurma Arab. Campuran coklat dan kurma Arab sangat bagus untuk menstabilkan hormon di dalam badan. Sebab tu produk ini digelar dengan set ikhtiar hamil. Sangat sesuai untuk pasangan-pasangan yang berada di luar sana untuk mendapatkan ikhtiar zuriat. Tapi jangan lupa, produk ni juga bukan hanya untuk orang yang berikhtiar untuk mendapatkan zuriat saja. Malah kanak-kanak, orang dewasa, orang tua, pelajar dan bayi yang berumur 6 bulan ke atas pun boleh minum produk coklat, campuran coklat kurma ni tadi. Tak jadi masalah. Jadi jangan lupa sertai kami sebelum 1 hari bulan, sebelum peluang ditutup, supaya kita bersama-sama dapat memperbaiki ekonomi kita, ekonomi keluarga kita, dan secara tak langsung untuk kita menjadi jutawan yang beriman di dunia dan di akhirat. Kaya jiwa, kaya harta. Di dalam sunnah ada kejayaan. Sebab tu kita perlu jadikan sunnah itu satu amalan. Di dalam sunnah ada kejayaan. Jadi kalau ada apa-apa persoalan, pertanyaan, boleh hubungi saya, kontak saya, boleh tanya apa saja berkenaan dengan produk ini, berkaitan dengan syarikat ini, dan mengenai perjalanan menjadi rakan niaga kepada syarikat Dunia As-Sunnah. Jadi lekas dapatkan. Marilah bersama dengan kami jadikan sunnah satu amalan. Di dalam sunnah ada kejayaan. Assalamualaikum.